Sebaik sahaja Syria merdeka daripada cengkaman Bashar Assad, macam-macam rakyat dan kerajaan buat nak lenyapkan segalanya pasal dia. Patung diturunkan, gambar poster dikoyakkan, tapi ada satu benda yang mereka belum buang. Muka Bashar kat wang kertas. Syria ni mata wangnya hancur kerana perang. Sejak 2011 tu nilai lira dia tu jatuh daripada $1 boleh dapat 50 lira gitu, junam sampai $1 dapat 11,000 lira. Untuk sustain benda ni, Syria cetak 7 jenis mata wang ikut nilai 7 lapisan lah mata wangnya tu. Macam kita ada RM1, RM5, RM10, RM20, RM50 kan. So kat Syria ada 7 lapisan ikut nilai daripada 50 lira, dia mula 50 lira sampailah 5,000 lira. Tang wang kertas 2,000 lira tu lah jam sikit sebab ada wajah Bashar. Wang 5,000 lira tu pun jam juga ada bendera Ba'ath Syria. So dua wang besar yang selalu digunakan tu lah tersematnya propaganda seorang diktator daripada zaman lampau. Setiap kali beli barang je bayar guna wang kertas tu. Tak ke muak jadinya walhal diktator tu dah pun ditumbangkan. So kerajaan baru Syria buat apa? Masuk je tahun baru ni, Syria buat edaran wang kertas yang baru. Proses perbaharui semula wang kertas ni dah pun digerak selama beberapa bulan ni. Ni kira usaha terkini kerajaan Ahmad Al-Shara nak stabilkan balik ekonomi. Stabil macam mana? Pertama, wang kertas Syria tu tak masuk akal. Banyak sangat kosongnya tu. So Syria buang 2 kosong. Secara rasmi benda ni dipanggil redenomination. Haru jadinya bila beli barang kat kedai tu bawa wang kertas macam duk bawa novel. Maka Syara selaraskan balik dan buat edaran baru. Dulu ada 7 lapisan wang kertas, sekarang ada 9. Macam lagi banyak je. Tak sebenarnya. Dia lagi mudah sebab dia mula daripada 1 lira dan dia paling besarnya tu 1,000 lira. Kaedah ni bagi syariah dapat memudahkan urusan rakyat nak membeli tu satu hal lah. Tapi juga dapat bina balik keyakinan pelabur dalam kalangan pelaburnya tu sebab bila rakyat berbelanja, ekonomi negara pun hidup. Gambar-gambar pada setiap wang kertas tu penting sebab setiap satunya melambangkan identiti nasional. Tak ada satu pun wang kertas yang bertatahkan wajah Ahmad Al-Shara, yakni bapa kemerdekaan Syria baru. Dia orang buat gini sebab nak jauhkan negara daripada kegiatan puja-memuja pemerintah. Maka tamatlah zaman yang takkan lagi dirindui untuk buat sebuah fresh start. Tapi masih panjang perjalanan Syria. Pembatalan sekatan ekonomi yang Amerika buat hari tu pun first step yang bagus. Nak bina balik negara yang berkonflik tu amatlah pedih. Tarik pelabur satu hal, kena yakinkan satu demi satu. Cuma so far dunia Arab macam Arab Saudi dan juga Qatar dah banyak membantu dengan pelaburan berbilion yang jadi suntikan dana penting lah kepada ekonomi yang dah pun lumpuh. Cuma inflasi masih tinggi, seram bila tengok segala raja. Rizab Bank Pusat Syria yang asalnya ada $17 bilion pun tinggal berapa ratus juta je dalam tempoh 14 tahun. Angkara Bashar kerap guna nak biayai perang saudara dengan rakyat sendiri. Maka diharapkan sangat restart ni boleh kembalikan Syria ke arah zaman yang lebih baik.